barisan panelis yang berwibawa saya bawakan kepada anda pada hari ini. Syukur kehadrat ilahi dengan izinnya kita dapat berhimpun dalam forum ilmu yang penuh makna pada hari ini. Sidang hadirin sekalian, kita sedang hidup dalam dunia tanpa sempadan, dunia yang berputar di hujung jari dan masa depan yang digerakkan oleh kuasa teknologi. Jika pena dahulu dianggap senjata ilmu, maka kini papan kekunci menjadi pedang linda yang menulis sejarah manusia moden. Namun, di tengah kemajuan digital ini, persoalan yang wajar kita renung-renungkan ialah, adakah teknologi digital benar-benar memperkasa kemahiran bertutur dan membaca atau sebaliknya melunturkan keindahan dan adab berbahasa yang menjadi punjang bangsa? Hadirin yang saya hormati pada hari ini, forum kita pada hari ini bertemakan pemanfaatan digital yang dengan tajuk yang cukup menarik, iaitu teknologi digital sebagai wadah pemerkasaan kemahiran bertutur dan membaca. Tajuk ini berlandaskan pencetus idea yang berbunyi kemahiran berbahasa melahirkan masyarakat komunikatif global. Secara mudahnya, teknologi digital bermaksud segala bentuk inovasi yang berasaskan internet dan media elektronik seperti aplikasi pembelajaran, media sosial, kecerdasan buatan dan platform komunikasi maya yang membantu mempercepatkan serta memperluas cara kita berinteraksi dan memperoleh ilmu. Sementara itu, pemerkasaan kemahiran bertutur dan membaca bermaksud usaha memperkukuh kebolehan individu untuk berkomunikasi dengan jelas, bernilai dan beretika melalui medium digital. Namun, dalam kegairahan kita mengejar kemajuan teknologi, timbul pelbagai isu yang perlu diperhalusi. Contohnya, fenomena berbahasa rojak di media sosial semakin menular, menjadikan gaya pertuturan dan penulisan masyarakat muda semakin jauh daripada tata bahasa baku. Di sisi lain, platform seperti YouTube Education, TikTok Education, Duolingo dan e-pembelajaran KPM pula membuktikan bahawa teknologi mampu memperkasa kemahiran bertutur dan membaca secara interaktif. Situasi ini jelas menunjukkan bahawa teknologi digital ibarat pisau bermata dua yang boleh membina tamadun ilmu, tetapi juga boleh meruntuhkan nilai bahasa jika disalahguna. Terlalu asyik saya berbicara tentang pemanfaatan digital dalam memperkasa kemahiran bahasa ilmu sehingga lupa untuk memperkenalkan ahli-ahli panel kita yang kacak dan cantik ayu pada hari ini. Baiklah hadirin sekalian, sebelum tirai forum dibuka, bagi menelusuri lebih mendalam topik perbincangan, molek kiranya jika kita berkenalan dengan kedua-dua ahli panel kita pada hari ini. Hadirin sekalian, panel kita yang pertama merupakan insan yang tajam fikirannya serta luas pandangannya seperti helang di awan tinggi. Pandangannya jauh, tutur katanya pasti berisi. Izinkan saya memperkenalkan saudara Faiz Al-Hakim bin Azmi yang akan berkongsi pandangan bernas tentang peranan teknologi dalam memperkasakan kemahiran bertutur di era digital ini. Apa khabar saudara? Terima kasih kepada saudara pengurusi. Alhamdulillah saya khabar baik. Saudari bagaimana? Baiklah, alhamdulillah saya juga berada dalam keadaan sihat walafiat dan cukup bertenaga untuk berbicara tentang dalam forum ilmiah kita pada hari ini. Baiklah, menemani kita juga seorang panelis wanita yang tidak hanya petah berkata tetapi juga tajam indahnya seperti kuntuman melua di taman ilmu. Hadirnya menambahkan seri dan makna dalam forum kita pada hari ini. Dipersilakan saudara Wafa Afrina binti Abdul Latif untuk berkongsi pandangan tentang yang bernas lagi berwawasan. Apa khabar saudari? Alhamdulillah, sihat sejahtera saudari pengurusi. Datang ke sini dengan semangat yang bagus seperti saudari juga. Baiklah, usai salam perkenalan daripada semua ahli panel kita pada hari ini, kembali kita pada topik forum kita iaitu teknologi digital sebagai wadah pemerkasaan kemahiran bertutur dan membaca.
sidang hadirin dan ahli panel yang dihormati sekalian, izinkan saya untuk membuka tirai diskusi dalam forum kita dengan soalan pertama yang saya akan ajukan kepada ahli panel pertama. Baiklah, Saudara Faiz Al-Akib, ramai pelajar masa kini menghadapi cabaran untuk tampil yakin ketika berucap di khalayak ramai dalam dunia yang semakin bergantung kepada teknologi. Bagaimana saudara melihat teknologi sebagai alat bantu yang bukan sahaja mengasah kemahiran komunikasi, malah menyingkirkan rasa gugup dan malu di hadapan orang ramai? Baiklah, terima kasih soalan yang diajukan kepada saya. Bagi pendapat saya, teknologi memainkan peran penting dalam membantu pelajar untuk mengatasi rasa gemetar, gugup dan malu untuk bercakap di hadapan khalayak ramai. Kini pelajar boleh menggunakan pelbagai platform seperti TikTok, YouTube atau Instagram untuk berlatih bertutur dan menyampaikan pendapat. Dengan contoh merakam diri sendiri, pelajar boleh menilai gaya penyampaian, intonasi, ekspresi muka dan bahasa tubuh mereka. Ini memberi peluang kepada mereka untuk memperbaiki kelemahan secara berperingkat tanpa tekanan daripada penonton sebenar. Selain itu, pelajar boleh juga melakukan pembelajaran secara dalam talian seperti melalui Google Meet atau Zoom dan juga Microsoft Teams, turut memberi ruang kepada pelajar untuk berlatih bercakap dalam suasana lebih selesa. Bagi pelajar yang pemalu, mereka boleh memulakan dengan berbual melalui mikrofon atau ruangan chat sebelum berani bersuara secara langsung. Lama-kelamaan, keyakinan diri akan meningkat dan mereka akan lebih berani berhadapan dengan audiens sebenar. Selain itu juga, teknologi juga membolehkan pelajar mendengar semula suara mereka, menilai kelemahan dan nada suara. Hal ini secara tidak langsung membantu meningkatkan kemahiran bertutur dengan lebih profesional. Maka jelaslah bahawa teknologi bukan sekadar alat hiburan, tetapi juga satu bentuk latihan yang membantu pelajar membina keberanian dan keyakinan diri. Namun, penting untuk diingatkan bahawa keberkesanan ini bergantung pada niat dan disiplin individu. Jika pelajar menggunakan teknologi hanya untuk hiburan, tiada perubahan akan berlaku. Sebaliknya, jika pelajar menggunakan secara positif untuk berlatih komunikasi dan pembentakan, teknologi dapat menjadi guru maya yang sangat berkesan. Baiklah, terima kasih atas penjelasan yang amat bernas sebentar tadi. Terima kasih diucapkan kepada panel atas kupasan yang begitu bernas. Daripada perbincangan tadi, dapatlah kita simpulkan bahawa teknologi memainkan peranan yang amat signifikan dalam membantu pelajar mengatasi rasa gemetar, gugup dan malu ketika di hadapan khalayak ramai. Melalui penggunaan berbagai platform seperti TikTok, YouTube dan aplikasi sidang video seperti Zoom dan Google Meet, pelajar kini mempunyai ruang untuk berlatih, menilai dan memperbaiki kemahiran komunikasi mereka dalam suasana yang lebih selesa dan terkawal. Teknologi bukan sekadar alat hiburan, tetapi juga menjadi wadah pembelajaran yang membina keyakinan diri, keberanian serta kemahiran bertutur dengan lebih profesional. Namun begitu, keberkesanan ini sangat bergantung kepada niat dan disiplin pelajar sendiri dalam memanfaatkan teknologi secara positif. Oleh itu, jelaslah bahawa apabila teknologi digunakan dengan bijak dan beretika, ia mampu menjadi jambatan yang menghubungkan pelajar dengan keberanian dan keupayaan berkomunikasi dengan lebih berkesan di dunia nyata. Seterusnya, izinkan saya mengajukan satu lagi soalan yang penting. Dalam arus kemajuan teknologi digital yang serba pantas ini, bagaimana kita dapat memastikan penggunaan teknologi tersebut tidak menjejaskan mutu dan ketulinan bahasa Melayu? Dan dengan kata lain, bagaimana kita dapat memastikan penggunaan teknologi digital dalam tidak mengabaikan aspek tata bahasa dan kosakata bahasa Melayu dengan betul? Baiklah, Saudara Faiz. Terima kasih untuk soalan yang diajukan kepada saya. Bagi pendapat saya,
Untuk memastikan standard tata bahasa dan kosakata bahasa Melayu dipelihara dalam dunia digital, kita perlu mengamalkan kesedaran bahasa dalam setiap bentuk komunikasi. Walaupun media sosial bersifat santai, kita masih boleh menulis dengan ejaan dan struktur ayat yang betul. Ini penting kerana bahasa mencerminkan identiti bangsa. Selain itu, guru, pensyarah dan institusi pendidikan juga memainkan peranan sangat penting dalam membimbing pelajar menggunakan bahasa baku dalam konteks digital. Aktiviti seperti penulisan blog, forum atas talian atau pembentangan maya boleh dijadikan latihan untuk membiasakan pelajar dengan penggunaan bahasa yang betul. Selain itu juga, pihak penting seperti Dewan Bahasa dan Pustaka DBP juga boleh memperkukuh usaha ini dengan memperkenalkan aplikasi semangat tata bahasa dan ejaan secara dalam talian. Hal ini dapat memudahkan pengguna untuk membetulkan kesalahan dengan mudah. Sementara itu, pencipta kandungan digital seperti pempengaruh, penulis blog dan YouTuber juga wajib menjadi contoh dalam menggunakan bahasa Melayu dengan sopan dan berstruktur. Selain itu juga, kita juga perlu mendidik generasi muda agar menghormati bahasa ibunda mereka. Penggunaan singkatan berlebihan seperti sayang, tak nak, dorang atau campuran bahasa wajah mungkin nampak ringkas, tetapi jika dibiarkan tanpa kawalan, ia boleh merosakkan standard bahasa Melayu. Oleh itu, pada semua pihak, sama ada pelajar, pendidik maupun masyarakat, haruslah berganding bahu untuk mengekalkan kesucian bahasa Melayu walaupun dalam dunia digital yang serba moden ini. Kesimpulannya, teknologi digital bukanlah musuh kepada bahasa Melayu. Sebaliknya, cermin kepada sikap pengguna. Jika kita bijak manfaatkan teknologi dengan adab, ilmu dan tanggungjawab, maka bahasa Melayu akan terus subur dan dihormati walaupun di era kecanggihan global. Saya rasa itu sahaja jawapan saya untuk hari ini. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel pertama atas perkongsian yang cukup membuka mata kita semua. Kini kita sedar bahawa teknologi apabila digunakan dengan bijak, kita mampu menjadi jambatan untuk membina keyakinan diri dalam berkomunikasi. Namun begitu, keberkesianan teknologi komunikasi juga tidak akan sempurna tanpa satu lagi kemahiran asas yang penting, iaitu kemahiran membaca. Membaca ialah pintu kepada ilmu dan ilmu pula menjadi cahaya yang menerangi kejayaan seseorang pelajar. Jadi, tanpa kita mengelengahkan masa lagi, mari kita mempersilakan kepada saudari Wafa Afrina untuk meneruskan perbincangan tentang kepentingan dan peranan kemahiran membaca dalam dunia pendidikan pada masa kini. Baiklah, saudari Wafa Afrina, bagaimanakah aplikasi bacaan digital boleh meningkatkan minat membaca dalam kalangan murid yang kurang gemar membaca buku bercetak? Baiklah, terima kasih saudari Nabila. Pada era globalisasi, aplikasi bacaan digital memainkan peranan yang penting bagi menarik minat murid-murid untuk membaca, terutamanya mereka yang kurang gemar membaca buku bercetak. Hal ini dikatakan demikian kerana teknologi yang semakin canggih telah menyediakan pelbagai media baharu supaya mereka dapat mengakses bahan bacaan dengan lebih mudah dan menyeronokkan. Pertama, bahan bacaan digital seperti Google Play School mampu menarik minat pelajar melalui elemen interaktif seperti animasi, audio dan video-video yang menarik. Sebagai contoh, sebuah cerita dongeng dalam digital bukan sahaja memaparkan tulisan tetapi gambar serta suara pencerita tersebut. Keunikan ini menyebabkan murid berasa lebih seronok untuk membaca buku. Selain itu, bahan bacaan digital menyediakan pelbagai jenis pilihan yang boleh disesuaikan mengikut minat dan tahap pembelajaran murid. Misalnya, murid yang minat animasi boleh memilih animasi digital. Jelaslah bahawa mempunyai pelbagai jenis pilihan akan dapat mendorong murid-murid untuk membaca kerana bahan bacaan digital tersebut sesuai dengan kesukaan mereka. Tambahan pula, bahan bacaan digital mudah diakses kerana boleh dibuka dan dibaca di mana-mana sahaja.
seperti di telefon bimbit, komputer dan sebagainya, tanpa perlu membawa buku bercetak yang berat dan banyak. Kemudahan ini memberi peluang kepada murid untuk membaca dengan lebih fleksibel, sama ada di rumah, kereta atau ketika dalam perjalanan. Oleh itu, guru-guru di sekolah dan ibu bapa hendaklah memperkenalkan bahan bacaan digital ini supaya budaya membaca dapat dipupuk sejak kecil lagi, seperti peribahasa melentur bulu biarlah dari debunya. Itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Baiklah, terima kasih atas jawapan yang cukup bernas sebentar tadi. Nampaknya perbincangan kita semakin menarik. Untuk meneruskan sesi ini, saya ingin menjemput panel yang sama untuk menjawabkan soalan yang kedua. Baiklah, bagi saudari Wafa Afrina, bagaimana kita boleh memastikan murid bukan sahaja membaca teks digital tetapi juga benar-benar menghayati dan memahami kandungannya? Baiklah, dipersilakan. Terima kasih. Dalam era digital yang semakin maju, bahan bacaan dalam bentuk elektronik seperti e-book, portal pendidikan dan aplikasi interaktif telah menggantikan sebahagian besar bahan bercetak di sekolah. Perubahan ini bukan sahaja memudahkan campaian kepada ilmu pengetahuan, malah menjadikan proses pembelajaran lebih menarik dan berwarna-warni. Namun demikian, timbul persoalan penting, iaitu bagaimana kita boleh memastikan murid bukan sahaja membaca teks digital tetapi juga benar-benar memahami dan menghayati kandungan yang dibaca olehnya. Oleh itu, cara-cara untuk memastikan murid-murid memahami dan menghayati isi kandungan bacaan digital tersebut adalah dengan guru sebagai literasi digital, iaitu menanyakan soalan selepas sesi bacaan digital tersebut. Tamsilnya, soalan berbentuk aneka pilihan, isikan tempat kosong ataupun soalan terbuka agar dapat membantu murid menilai tahap kefahaman mereka. Seterusnya, murid digalakkan membuat catatan digital seperti membuat nota ringkas atau mengeluarkan isi-isi penting daripada teks bacaan digital yang dibaca tadi. Cara ini membolehkan murid mengolah semula isi-isi penting dengan bahasa mereka sendiri, sekaligus dapat menimbulkan daya ingatan mereka. Tambahan pula, mengadakan aktiviti secara berkumpulan yang kreatif seperti murid diminta untuk melakukan semula watak atau menceritakan secara ringkas berkenaan bahan bacaan digital yang dibaca. Aktiviti yang kreatif ini membantu murid memahami jalan cerita yang terkandung dalam teks. Secara tuntasnya, kefahaman dan penghayatan murid terhadap teks digital dapat dilakukan dengan cara ini agar mereka dapat fahami isi yang terkandung dalam cerita digital itu. Terima kasih. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada panel-panel atas pandangan bernas dalam pusingan pertama tadi. Nampaknya perbincangan kita semakin menarik dan memberi banyak ilmu baru kepada para penonton. Baiklah, kini kita beralih pula pada pusingan kedua, iaitu pusingan soalan umum. Dalam pusingan ini, saya akan mengemukakan beberapa soalan terbuka untuk dibincangkan bersama dengan panel-panel kita pada hari ini. Soalan-soalan yang bersifat lebih umum dan bertujuan untuk mendapatkan pandangan yang lebih luas daripada panel-panel kita hari ini. Baiklah, tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan pusingan kedua ini dengan soalan yang saya akan ajukan kepada panel yang pertama. Baiklah, saudara Faiz Al-Akib, apabila skrip menggantikan kertas dan suara digantikan dengan teks, sejauh manakah teknologi digital benar-benar membantu kita untuk menjadi penutur dan pembaca yang lebih berilmu dan beradab? Terima kasih kepada saudari mengajukan soalan kepada saya. Pada pandangan saya, teknologi digital sememangnya membawa banyak kebaikan kepada masyarakat, terutamanya dalam melahirkan penutur dan pembaca yang berilmu melalui pelbagai platform digital seperti e-buku, laman web pendidikan dan video pembelajaran.
kita kini mampu menimba ilmu dengan lebih cepat dan meluas tanpa terikat dengan masa dan tempat. Jika dahulu kita perlu pergi ke perpustakaan untuk mencari sumber maklumat, kini semuanya boleh diakses melalui skrin telefon atau komputer sahaja. Ini menjadikannya lebih mudah. Selain itu juga, teknologi juga membantu memperkaya kosakata dan pengetahuan pengguna bahasa melalui pembacaan berbagai bahan dalam talian. Hal ini sebagai contohnya daripada artikel akademik sehingga kepada wacana umum. Ini menjadikan masyarakat lebih peka terhadap isu semasa dan berfikir secara kritikal. Namun begitu, kemajuan ini turut menimbulkan cabaran terhadap nilai adab dan kesantunan berbahasa. Tidak dinafikan juga bahawa sesetengah pengguna mengabaikan etika apabila menulis di media sosial. Kata-kata sesat, kesat, ejekan dan penggunaan bahasa tidak formal menjadi perkara biasa. Hal ini menunjukkan bahawa ilmu tanpa adab boleh mencemarkan imej bahasa dan bahasa. Justru itu, teknologi hanya benar-benar membantu membentuk penutur dan membaca yang berilmu apabila digunakan dengan berhemat, berdisiplin dan beretika. Pengguna juga perlu bijak membezakan antara maklumat sahih dan palsu serta mengekalkan adab ketika berkomunikasi secara digital. Dalam arti kata lain, teknologi ialah jambatan menuju ilmu, tetapi nilai dan moral ialah asas yang memastikan ilmu itu digunakan ke arah kebaikan. Saya rasa itu sahaja jawapan saya. Baiklah, terima kasih diucapkan kepada saudara Faiz Al-Akib atas pandangan yang begitu bernas sebentar tadi. Baiklah, kini saya akan ajukan pula soalan kepada saudari Wafa Afrina. Soalan seterusnya berbunyi, dalam era tular dan viral, adakah masyarakat kini lebih bijaksana atau sekadar pantas menarik tanpa memahami makna sebenar berkomunikasi dengan berkesan? Baiklah, silakan. Terima kasih saudari Nadila. Dalam era digital, media sosial menjadi medium penting untuk menunjukkan aspirasi diri, komunikasi dan pembinaan identiti. Bahasa yang digunakan semasa berinteraksi dalam talian memainkan peranan dalam menyampaikan perasaan, emosi dan kepribadian. Fenomena ini amat jelas kepada pengguna media sosial dalam pemilihan kata agar dapat menunjukkan bahawa masyarakat kini lebih bijak berbahasa ataupun tidak. Namun begitu, terdapat dua aspek utama yang boleh diperhatikan, iaitu positif dan negatif. Dari sudut positif, era tular menjadi masyarakat lebih kreatif dalam penggunaan bahasa. Misalnya, masyarakat menggunakan kata-kata yang ringkas, frasa baharu dan bahasa kiasan yang unik. Bukan itu sahaja, pilihan kosakata dan gaya komunikasi menjadi alat bagi pengguna untuk menyusun dan menyampaikan aspirasi kepada halayak yang lebih luas. Hal ini dapat menunjukkan kepandaian masyarakat dalam menyesuaikan bahasa mengikut konteks digital. Namun dari sudut negatif, keterlaluan dalam ringkasan bahasa seperti meringkaskan perkataan atau penggunaan bahasa rojak juga boleh menjejaskan makna komunikasi sebenar. Ini menyebabkan generasi muda zaman sekarang kurang mahir dalam bahasa Melayu. Seterusnya, ramai pengguna media sosial menaik dengan tergesa-gesa tanpa menitik beratkan tata bahasa, ejaan maupun ketetapan kosakata bahasa Melayu. Kesannya, mesej yang ingin disampaikan mudah disalah taksir sehingga boleh mencetuskan fitnah dan sebagainya. Terima kasih. Baiklah, sekian saja di forum kita pada hari ini. Terima kasih diucapkan kepada para panel-panel kita pada hari ini kerana sudi untuk berkongsi idea yang bernas berkenaan dengan isu kita pada hari ini. Baiklah, sekian saja diucapkan. Sekian saja daripada saya. Terima kasih.